Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Cahaya Inspirasi. Saya Syafiq, pencipta kandungan di sini. Di saluran ini, kita akan bersama-sama berkongsi ilmu dan inspirasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Video ini adalah sambungan daripada video punca solat tak usyuk. Part 1 oleh saudara Syamsul Debat. Lelaki dia tak bincang soal tu. Lelaki lain pula perbincangan ni. Sebab lelaki ni lebih bincang soal dasar, soal polisi dan masa depan. Lelaki pun tanya, agak-agak engkau lah, kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Dia pertikaikan imam dapat berapa. Ni contoh je tau. Imam nak cakap, mam, baik imam cakap, mam. Dia tahan ni kata imam, mam, baik imam cerita, imam dapat berapa. Imam ni malas lah, dia tak nak riak, tak nak apa. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Cakap, mam, dapat berapa? Tak payahlah tu. Imam kena telus. Imam pun cakap, ni contoh je tau, dia tak macam tu, ni contoh. Dia tengoklah, kalau khusyuk tu lebih dapat kan. Kalau banyak lupa-lupa, kalau hari tu terlupa ayat tu kadang kurang sikit, tapi teruk-teruk pun tak kurang lah daripada RM40. Contohlah, malam tu bertumbuk nak jadi imam. Asyik dia je jadi imam, aku nak gak jadi imam. Nampak? Sebab duit. Sedangkan tu dunia je. Yang Allah bagi 27 kali ganda daripada pahala semayang sendirian. Yang sendirian tadi pun tak ada apa-apa banyak, malah lebih lagi Allah bagi. Faham tak? Maksud dia, yang kita kejar ni dunia je. Nampak tak? Tetapi susah kan nak fokus, susah nak khusyuk. Sebab apa? Kita semayang, contohlah kita semayang kan, berapa lama lah kita semayang? Berapa lama kita semayang? Satu waktu berapa minit kita ambil? Lebih kurang lah, lebih kurang berapa minit. Tadi sebab dia imam baca bukan macam kita ambil ayat lazim. Imam Masjid Bandaraya takkan nak ambil Allahu Ahad kan, apa benda pakai imam, takkan imam inna a'tainakal kautsar, tak ada mana lu imam bawa ayat tu kan. Kalau dalam tarawih mungkin lagu witir mungkin dia bawa hujung tu, tapi kata iya memang baca ayat panjang ni, tabarakallazi, yang belakang sudah panjang dah malam ni, dah panjang kan. Sebab kena pula Masjid Bandaraya, kipas bersama ni banyak pula tu, besar nampak depan tepi tasik lagi macam tu. Memang macam tu kan. Tapi kalau kita dah semayang sendiri, berapa minit masa ambil? Subuh berapa minit? Kau memang tak pernah semayang sebelum ni? Kita tanya payah sangat nak jawab ni, kenapa? Berapa minit lebih kurang? 5 minit. Okey lah, kita ambil lah 5 minit. Okay? 5 minit. Kemudian kita ambil lah, siap dengan zikir doa sikit. Walaupun ada yang bangun lepas bagi salam tu bangun je kan, tapi tak apa, kita bagilah tambah lagi 5 minit, 10 minit. 10 kali 5 waktu, 50 minit. Kita genapkanlah sejam saja masa sehari kita ambil untuk mengadu Allah, lagi 23 jam tu untuk dunia. Itu sebab susah nak khusyuk. Tengah semayang tu, Allahu Akbar, JK masjid kan, Syamsul Debat dah sampai belum? Aduh, jadi ke tidak ceramah? Aduh. Ada macam tu. Ada yang tengah semayang, Allahu Akbar, jadi tak rombongan tu pergi. Ada tu fikir rombongan orang perempuan masa tengah semayang lupa jahit tepi. Bayangkan dia jahit baju, lupa jahit tepi tengah semayang. Allahu Akbar, lupa tutup air. Macam-macam semua benda-benda dunia dalam kepala kadang-kadang. Itu yang ada yang semayang seorang tu, dia semayang subuh 5 rakaat, dia terlupa berapa naik ni, macam dah banyak aja kata kan. Ada tu kan. Saya pun pernah terlelap sekali, anak kejut ajak semayang jemaah. Saya semayang, bayang semayang maghrib, kunut rakaat kedua, punya terasa semayang subuh pun naik. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tergelak-gelak anak sebelah kau, kata la ilaha illallah. Macam tu lah. Iya, kita ni terlupa kadang kan. Itulah manusia kan. Jadi
Yang pertama tadi, kalau kita tengok macam mana nak mengatasinya. Satu masalah yang pertama adalah apa tadi saya kata? Adalah kita tak apa tadi? Hawa nafsu, tak boleh nak lawan hawa nafsu. Jadi apa? Kita kena ada jihad, perjuangan lawan hawa nafsu. Isteri tanya, abang, nak kan pergi masjid? Kenapa janji nak makan sana? Nak makan sama? Kau jangan risau. Abang pergi masjid sekejap je. Balikkan kita makan sama. Wah, boleh. Jangan risau. Nanti sekarang abang pergi maghrib ni, abang tengok. Kalau imam yang imam satu, abang okey. Kalau imam yang imam apa? Imam sabar, abang ke depan. Biar abang jadi imam. Imam sabar ni jenis sabar betul lah. Angkat takbir pun sabar. Nak angkat takbir, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bulan angkat takbir, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Wassalli. Yang belakang bila lah nak mula. Allahu Akbar. Yang belakang Sama'atul Imam. Macam tu lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ujung. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu senyap. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum yang belakang, bila lah nak mati imam ni, la ilaha illallah, tak baik betul. Sabar semayang ni. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Kan? Itu tu. Dan yang keduanya, dan tadi kita kuat jihad, kuat. Yang kedua, anak kata, ayah kata nak pergi pasar malam. Sabarlah, ayah semayang sekejap aja. Pasar malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai. Macam tu ayah ni. Yang kedua, tak yakin. Macam mana cara tak yakin? Tak yakin pahala banyak ni ke banyak tu ke apa Allah bagi. Datang masjid, ikut kuliah, InsyaAllah. Yakinlah kita tu. Setiap malam ada ceramah, setiap malam ada guru-guru takmir mengajar dekat masjid. Jangan pilih penceramah, datang. Ya, kita datang. Ya, kita tak datang. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya terpaut pada masjid, pertama, tempat solatnya di masjid. Malahan Nabi sebut apa? Nabi sebut, kalau ikutkan hati aku. Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Cuma Nabi tak buatlah. Nabi kata ikut hati aku. Nabi kata, kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kan dah tak kerja lain, pengurusi masjid sekejap rumah orang dia bakar. Satu rumah dia bakar. Dah pengurusi lambat sampai, ada rumah dia pula kena bakar. Contoh lah kan. Tapi maksudnya Nabi bagi penegasan, kalau ikutkan hati aku, mana Nabi suruh datang masjid sembahyang jemaah. Kan? Kemudian menunggu solat setelah solat. Contoh menunggu waktu antara maghrib dan isyak dengan berada dalam majlis ilmu. Itu juga satu cara. Hati terpaut ke masjid. Kemudian yang ketiga, mengingati untuk solat berjemaah walaupun dalam keadaan sibuk. Tetaplah sembahyang jemaah. Mana tunggu dia orang tengok, ada tak? Dia tak ada nak cepat-cepat dia tengok, ada tak? Kita sembahyang sama-sama boleh? Sembahyang berjemaah. Dan cara untuk mengimarahkan masjid, salat berjemaah, pahala berlipat kali ganda, mengeratkan tali persaudaraan, salat berjemaah, keluarga bahagia. Wujudkan bilik bagi musafir. Ada bilik bagi musafir, setengah masjid dia siapkan bilik penginapan. Ada satu masjid di Tumpat, Kelantan. Dan saya pergi tu, dia punya bilik tamu dia standard hotel 5 star. Siap dengan orang kata towelnya, dengan servis room maintenance-nya kan, semua ada. Ada satu di masjid Bukhari tak saya di Al-Usta. Siap dengan hotel ni. Saya tak silap saya 2 tingkat, ada dalam 20 lebih bilik. Saya dapat menginap di sana. Saya tak nak, sebab bilik saya je yang menyala kat situ. Tak nak lah, biarlah saya cari tempat lain. Risau pula kan, satu bilik je.
Ha? Kemudian mengadakan pelbagai aktiviti. Itu sebabnya masjid banyak aktiviti. Masjid ni tak payah komen lah, memang banyak aktiviti dia. Dulu aktiviti keusahawanan pun pernah buat ceramah kat tengah sana. Saya ingat saya terbabit kan, ceramah kuliah maghrib perdana, jangan cakap lah. Yang terakhir ingat tak lah, saya datang dulu, yang tidak akan kita lupakan, ingat tak? Yang tengah ceramah tiba-tiba blackout tu, ingat tak? Lepas tu sambung pula subuh esok tu. Tu first time saya buat tu, masjid ni lah, kau tak silap saya. Tapi dululah, sekarang dah tak ada dah macam tu. Tapi nak tunjukkan lah, aktiviti ni memang penuh masjid ni kan, alhamdulillah. Cuma kita lah nak datang ke tak nak datang kan. Kemudian menjalankan aktiviti ekonomi, peningkatan dana masjid dan sebagainya. Jadi lalu tabung, masuk duit, bagi semangat. Kita nampak kecil, tapi sebenarnya besar maknanya kan? Macam kapet ni kan, kita tengok semua nak kena bayar ni, bukan free kapet ni sebenarnya. Semua sumbangan orang, kutip orang sikit. Kalau banyak besar kita upgrade lagi. Ya, bayangkan ni punya mencabarnya. Dengan imam baca ayat panjang tadi, kita sujud tu terbenam muka. Ya Allah, jangan lama je imam sujud. Memang lena lah. Itu saya tanya kan, saya tanya dalam perbuatan, menurut kajian oleh pakar teoretik solat, dia tanya mana perbuatan yang paling khusyuk, mana perbuatan yang paling tenang hati dalam perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang hati. Kalau kita nak rasa tenang, rasa damai di hati, pada waktu bila? Waktu perbuatan yang mana rasa tenang? Ramai jawab sujud. Tapi sebenarnya tak. Sujud tu kalau kita sujud lama pun, kadang-kadang darah tu dah turun, kita rasa tak selesa. Tapi sebenarnya menurut kajian dari pakar teoretik solat tadi, seorang yang berbangsa Cina, Chinese Muslim, dia kata perbuatan yang paling tenang adalah daripada kita rukuk, kita bangun kan, sami Allahu liman hamidah, kita berdiri i'tidal tadi, sebelum turun tu, itu paling tenang sebenarnya. Ini kan Allahu Akbar, tu paling tenang, dan dia tidak akan dapat dicapai pada orang yang sembahyangnya dalam 100 km sejam. Laju perbuatan dia tak akan dapat tenang. Sebab kena tenang-tenang, relax-relax solat. Dan kesan pengimarahan masjid, pergi masjid dalam usia muda, dan juga menambah iman dan takwa, dan juga menyatu padukan umat Islam. Itu saya sebut semalam. Saya kata dalam ceramah, saya kata dekat masjid tu usahlah berpolitik, usah. Saya pesan dekat semua, maksudnya bukannya masjid tu bawa program politik, tapi kita bawa agenda politik dalam masjid. Dalam masjid sama. Benda tak, sebab saya kena sebut, sebab tak lama lagi nak election. Bila election, pergi election, pangkah, diam-diam sudah balik pergi masjid sembahyang. Macam biasa. Ini dah memangkah. Malam tu di masjid, siap cakap dengan kawan, apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jadi pasal namanya tu. Kawan tu bendera pun tak buka lagi dekat rumah. Kalah pula, contohlah. Jadi pada saya tu sah. Pilihan raya ni proses nak memilih pemimpin. Yang menang kena terima, yang kalah kena terima. Kita yang mengundi kena terima keputusan tu, terusah dipanjang-panjang sepanjang tahun. Selagi mana belum pilihan raya balik semula, bergaduh saja. Jangan jangan kita kena fikir, ramai orang tengah susah kan, ramai orang tengah susah. Jadi biarlah kita ni kesatuan masyarakat mustahak. Nak pula di Sabah Sarawak kan banyak suku kaum kan, jangan kita mainkan api-api, melaga-lagakan, dosa, tak baik. Waktu orang susah banyak agenda-agenda membangun, termasuk tu masjid buat aktiviti ekonomi, usahawan kan. Sebab masjid ni saya tak lupa tu, dulu masa awal-awal datang bawa pergi makan dekat apa, gerai-gerai makan kan. Dululah, lepas tu dah lama tak ajak lah. Tu lah, lepas tu kita dah habis-habis lah, macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi orang susah macam tu lah kan. Kalau kita orang susah, ditanya apa kita nak makan, orang susah apa kita nak makan. Orang kaya
kat mana kita nak makan. Jadi siapa yang cakap kat mana kita nak makan dah masuk kategori kaya dah. Orang susah tanya apa kita nak makan. Orang kaya tanya kat mana kita nak makan. Orang politik siapa kita nak makan. Tapi tak nak, tu tak cerita lah. Ambil nombor 1, nombor 2 saja. Nombor 1, nombor 2 je. Nombor 3 tu abaikan. Sesaja je tadi tu. Okay. Jadi kalau kita tengok kenapa orang muda susah nak ke masjid, kan? Kalau kita tengok berbanding golongan emas, trafik pemuda ke surau agak ketinggalan, ke masjid agak ketinggalan orang muda ni, ya? Baik di bandar maupun luar bandar, golongan muda ni memang macam tu. Memang cabaran dia, terlalu banyak perkara dia nak kejar, ya? Jadi kita tidak boleh menyalahkan golongan AJK masjid kenapa orang muda ni tak datang. Saya ada satu surau di Seremban, nama dia Surau Taman Tok Wan. Surau Taman Tok Wan di Ampangan, Negeri Sembilan. Jadi dijemput saya ceramah untuk galakkan anak muda pergi ke surau. Sebab yang datang ni ustaz, dia kata tinggal atuk-atuk dengan wan-wan saja. Kebetulan namanya Surau Tok Wan. Jadi atuk dengan wan aja datang, yang muda-muda tak datang. Saya kata. Jadi bila saya diletak je muka saya tu ramai lah datang, jadi saya pujuklah bila datang ramai. Itu sebabnya ada setengah masjid, ada dekat kawasan pekarangan tu, dia buat gelanggang sepak takraw, ada gelanggang badminton, ada padang futsal, sebab galakkan anak muda datang ke masjid. Kadang nampak dia main dekat situ, tapi kadang bila waktu masuk, bila orang azan dia berhenti, dia tahu segan nak semayang dulu. Nampak tak? Jadi dia akan guna kemudahan masjid. Nampaknya tandas, Allahu Akbar, bersihnya tandas ni, dia akan jaga. Kadang ada orang masjid, kadang minta maaf cakap, dekat tempat-tempat lain kadang-kadang masjid surau tak jaga tandas, dengan berkeladahnya, berkaratnya, yang tandasnya kotor, terapung. Ramai yang hilang ingatan lepas buang air, lupa nak flush, kan? Tak jaga kebersihan, kan? Dengan puntung rokok puntung rokok merata-rata, buang sampahnya. Sila jaga kebersihan tandas ini dia tak faham. Rupanya kena letak pantun, baru dia terasa tersindir. Nampak pantun dia pun baca, macam pantun, ada kucing, ada tikus, sudah kencing, jirus, macam tu kan. Dia kata, lain macam pantun, menyindir ni, jadi dia akan ingat. Macam tu lah, kan? Jadi kalau kita tengok, kan, kita macam mana pun pergi ke masjid ni, salah satu lagi persediaan. Sebab kita sekarang berada di peringkat dunia, kita ada sekarang peringkat dunia. Hidup kita ni peringkat dunia. Kalau dunia ni kan hebat lah. Lebih kurang macam Azizul Hasni Awang, dia lomba basikal peringkat dunia dah tu, antarabangsa. Kita ni peringkat dunia. Lepas peringkat dunia, kita akan melalui beberapa fasa. Pertama, kubur. Kedua, mahsyar. Dan ketiga, hisab, hari kiamat tu kan. Jadi mana kata sebelum sampai ke sana, masjid ni lah tempat medan kita untuk mengumpul amal kita, nak bawa bekal saham akhirat ni, kan. Jadi masalahnya saya kata tadi, kalau tak ada ilmu dia tak nampak mana tu. Taklah, muda hanya sekali. Life begins at 40 gitu. Wah, kau main tu, kan. Tapi sebenarnya tak. Saya selalu cakap dulu, saya kata kalaulah saya ni ikut usia arwah abah saya, arwah abah saya dulu meninggal dunia usianya 50 tahun, maknanya saya tak sampai pun 5 tahun nak hidup. Saya cakap, saya ingat tu dah habis singkat dah. Rupanya adik saya hari tu, Syamsul Hafiz Ismail, pada bulan Januari, usianya 38 tahun, Allah jemput nyawa dia. Adik saya tak sakit apa, tak ada apa, tengah main bola, kena bola sikit dia tak kuat pun, tumbang, meninggal. Sama macam arwah abah saya, dua-dua tumbang, dan dua-dua sebab darah tinggi, tiba-tiba ada serangan, dan yang kedua-duanya meninggal daripada bulan Rejab. Sama. Jadi nak cakap, kita tak tahu bila je kita boleh mati. So kalau kita memikirkan kematian, dan kita sekarang berada di masjid, bak kata orang Kota Kinabalu ni, we are on the right track, macam tu lah kata. Tu cakap orang KK tu, kan? Iya, saya tengok nama Jas Sultan,
Iya. Apa? Harbour Drive, benda tak? Kan macam tu lah, nama orang putih je. Kan? Semua jaga orang putih. Jadi, mana kata, manfaatkanlah masa di dunia ni, banyakkanlah datang ke masjid. Begitu juga. Kan? Kelebihan-kelebihan, dapat naungan aras kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, Allah menyambut kita seperti mana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang mendatangi masjid untuk melakukan salat melainkan Allah bergembira menyambutnya semenjak ia keluar rumah, seperti gembiranya orang yang sedang menyambut tetamu yang telah lama tidak ditemui. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah gembira menyambut kita, cuma kita tak nampak. Kalau nampak mati dah. Sebab ni kelebihan itu. Malaikat catat ni, sekarang kita duduk, malaikat catat ni pahala, walau apa pun yang kita buat, termasuklah tidur, insya semua ada pahala. Bukan senang kan, kalau pahala. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak malaikat, ya Allah, apa? Siapa dia ni? Malaikat. Kita tak nampak. Tapi malaikat memang ada lah, makhluk ni ada. Allah sambut kita dengan penuh kegembiraan, seperti sudah lama bertemu dengan menyambut tetamu yang telah lama tidak ditemui. Ketiga, Allah menjamin hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang berada dalam jaminan Allah. Jika hidup, ia akan diberikan rezeki dan kecukupan. Jika ia mati, ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Pertama, siapa yang masuk ke rumah sambil mengucapkan salam, maka berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, dia berada dalam jaminan Allah. Termasuklah kita ni yang pergi ke masjid. Disediakan rumah di syurga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar pada waktu pagi dan petang ke masjid, maka Allah telah menyediakan baginya sebuah rumah di syurga yang akan dia datangi setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian digugurkan dosa dan ditinggikan darjat. Setiap langkah pergi ke masjid, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata, mahukah aku beritahu perkara dapat menghapuskan dosa, meninggikan darjat, menyempurnakan wuduk, saya melangkah ke masjid dan menunggu solat selepas solat. Semua itu ialah anugerah Allah bagi kat kita. Hadis riwayat Muslim. Jalan, langkah pertama, Allah ampunkan dosa. Langkah kedua, Allah tinggikan darjat. Langkah ketiga, ampunkan dosa. Langkah keempat, tinggikan darjat. Bayangkan, mana mulai esok, melangkahlah daripada rumah sampai ke masjid. Jauh tu. Banyak dosa, Ustaz. Terpaksa biar banyak sikit. Adalah, tapi macam tu lah. Allah Ta'ala bagi kat kita kelebihan, tinggikan darjat kita di sisi Allah. Itu sebab jangan risau tak dapat pengiktirafan dekat istana, tak dapat naik pangkat dekat tempat kerja. Ni Allah naikkan darjat kita di sisi Allah. Apa lagi yang lagi baik daripada itu? Itulah yang terbaik. Setiap langkah diganjarkan dengan 10 pahala. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang bersuci di rumahnya lalu yang melangkah ke masjid untuk menunggu solat, maka 2 malaikat menulis baginya bagi setiap langkah 10 kebaikan. Setiap langkah 10 kebaikan. Itu cahaya terang pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira pada orang yang berjalan ke masjid bahawa ia akan mendapat cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nanti. Jadi mana kata banyak lagi, dan begitu juga ganjaran-ganjaran Allah berikan kepada kita yang sentiasa terikat pada masjid. Dan surah At-Taubah ayat yang ke-18, sesungguhnya orang yang memelihara masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kemudian dihapuskan dosa, disambut oleh Allah, dijamin rezeki dan syurga. Kemudian Allah menyebut namanya di depan malaikat, mendapat naungan di hari akhirat, dapat cahaya di hari kiamat, dilepaskan daripada api neraka dan munafik, khususnya sembahyang subuh berjemaah dan juga sembahyang isyak berjemaah, mudah melepasi titian sirat dan juga menyediakan hidangan di syurga untuk kita yang istimewa. Jadi di saat kita ni sedang berperang dengan perasaan untuk berubah mencari penyelesaian pada masalah, carilah masjid. Itulah peranan masjid sebenarnya. Semua orang datang ke masjid dapat tautkan silaturahim. Bila ditanya siapa jiran kita, siapa jiran kita, tanya pada Nabi. Nabi pernah jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat masa tu fikir, depan belakang faham, kiri kanan faham, atas bawah tu macam mana. Rupanya zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Betul, tapi sebenarnya ayat tu wajib baik. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah, wajib baik. Tapi macam mana nak baik? Dengan tahap kita pun sibuk. Jadi macam mana? Salah satu solusinya datang masjid. Kita salam jangankan 40 kiri, 1000 kiri, 1000 kanan pun boleh.
datang masjid, jumpa orang Assalamualaikum, ya Allah, lama tak nampak, buta, lama tak jumpa, faham, betul jumpa, iyalah, bergurau pula, nampak tak kan, macam itulah. Jadi yang kita datanglah ke masjid, insya-Allah kita akan temui jawapan kepada persoalan hidup kita, masalah hidup. Manalah tak ada masalah hidup kita ni, tentu ada masalah. Cantik dipandang bulan mengambang orang di awal. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tapi ujian yang Allah bagi ni semuanya sejajar dan selaras dengan kemampuan kita. Allah bagi tahu yang selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Betul? Jadi sabar, tenang, syukur, percaya pada hikmah. Lepas balik satu ujian, redha dengan ujian yang mendatang, percaya ada kelebihan dan kebaikan lain Allah nak bagi kat kita, dan ikhlaskan hati kita. Nak mencapai kesempurnaan ibadah datang di masjid, 4 tak boleh elak. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Barulah dikatakan kita mencapai kesempurnaan ibadah. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Saya faham cara tenungan mata tu, saya faham. Dah beralih-alih tempat duduk, saya faham itu. Kejap melunjuk, kejap ni, kejap ketuk-ketuk lutut, saya faham, insya-Allah. Lagipun saya sangat meyakini selepas ini ada jamuan. Saya sangat yakin. Jadi kalau jamuan tu dah terhidang, makruh ceramah lama-lama macam tu. Jadi insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Bak kata orang, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Maaf banyak. Samsurbat yang buah banyak, kan? Jarum patah di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya sukar dimengerti. Rupanya penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang ada laut, sampat kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik pihak masjid hari ini menjemput rasa nak junjung. Baiklah, jika panjang umur kita, bertemu lagi di Cahaya Inspirasi Channel.